Puan, siapa nama Puan? Syakira. Syakira. Anak tu? Anak nak masuk 9 bulan, nak masuk 10 bulan. Ya, anak, apa masalah kan? Bising lah tak boleh lah. Makan apa? Macam telur tu semua tak boleh. Enzima yang kronik juga lah. Ibu yang kat dulu kan lepas ambil produk Voltec, kesan dia dapat? Kesan dia dalam bulan 9 dengan 10 lah. Beli sesuatu vitamin tu. Lepas tu dalam seminggu lebih je tu lah. Tengok kulit dia dah makin elok sikit. Yang dulu agak teruk juga, luka-luka. Macam darah apa semua sekarang lah. Lepas tu dah tak ada. Dah tak ada dah. Produk apa yang Baby Salisha ni ambil sampai kulit dia jadi cantik? Kalau setakat ni guna vitamin dengan B-Alpha. Vitamin dan B-Alpha tu saya masak makanan dia, campur satu kapsul dalam makanan dia. B-Alpha tu satu kapsul campur dalam makanan baby. Susu vitamin, susu yang hari-hari minum bukan daripada susu yang biasa dia minum, tempat susu vitamin. Jadi bermakna baby usia 8 bulan dah boleh minum susu vitamin. Untuk masalah enzima. Inilah baby dia, kita tengok dia. Yeah, alright. Dah cantik dah. Wah, alah. Okay, alright. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okay.